Show semalam. Okey, jadi soalan ketiga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bahasa Terengganu. Saya berhenti di traffic light masa lampu merah. Ni soalan dia. Boleh tak saya jalan sebab dekat tengah malam? Lagi pun tak ada sebuah kereta pun di situ selain kereta saya seorang je. Kereta tapi seorang. Saya berhenti di traffic light masa lampu merah. Boleh tak saya jalan sebab masa tu tak ada orang, tinggal kereta saya seorang je. Dia tunggu Ustaz tengok apa tak percaya. Soalan ketiga. Tidak lebong tu. Dia berhenti traffic light tengah malam. Boleh tak dia jalan? Lampu merah. Jadi seorang. Jangan. Jadi seorang. Seorang tak ada masalah. Tu dia tanya waktu apa soalan gini. Itu tanya tak. Jadi dia takut haram kau lampu merah. Macam dia orang kata kalau kita langgar lampu merah haram. Dia haram, langgar tiang lampu haram. Ini langgar tiang, harta rakyat haram. Jadi kalau berhenti tengah malam orang tak ada. Dia tujuan buat lampu ni kerana sibuk ke tak sibuk? Kerana sibuk. Jadi kalau tengah malam sibuk tak? Dia sebuah kereta ada. Tak sibuk, tak ada sibuk jalan. Tungguan dia situ. Lepas tu kerja kalau maknanya dia buat traffic light tu kerana ada simpang tak betul. Sebab ada simpang yang tak ada kereta. Macam di kampung ada simpang. Ada dah mana dia nak buat traffic light. Dah kereta sebulan kau tu traffic light awak ada. Jadi dah ni dia seorang jalan. Dia kadang-kadang berhenti juga. Berhenti tak ke kau? Bunyi beri lah tu. Pukul 2 pagi berhenti. Dia tahu hanya ke lampu merah. Bukan kita nak suruh langgar lampu merah, tidak. Tapi masalah hukum tu mayang so orang garik baru nak mayang so. Orang Zohor baru nak mayang subuh. Tapi ada undang-undang hak manusia tu berhenti tengah malam. Dia buat main sibuk. Masa sibuk untuk maslahat orang ramai. Dah kita berhenti tengah malam, tunggu buat benda situ. Dia nak langgar tak berani. Takut terapi ada. Terapi pun dia pukul 3 pagi. Terapi migau tak nanti. Dia tidur tak. Dia berhenti tak berani. Kita kata jalan. Tak boleh start pasal mana tahu kot terapi tadi. Atu hidup. Orang kata tu. Ini masalah. Jadi masalah ini dalam bab peraturan hukum dunia ni dibuat untuk maslahat orang ramai, untuk menolak mudarat. Bila tidak ada mudarat, dia ada tasamuh, dia ada lebih kurang pada peraturan manusia. Yang tak ada tawar-menawar ialah hukum Allah. Yang tak ada lebih kurang adalah peraturan yang dibawa datang kepada kita oleh Islam, oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau tak ada orang, jangan terus tengok dulu kiri kanan, depan belakang. Jalan, lama-lama jalan-jalan berlaku. Nampak tak ada orang. Kadang-kadang yang banyak insiden itu tak ada orang. Lakung. Pandai lekat celah makan daun. Allah mana. Ni malam-malam berhenti. Siapa tu bonceng pun tahu kan. Sebenarnya saya. Ganti model. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan seterusnya soalan keempat. Betul ke ada orang kata alat muzik tu najis? Betul ke ada orang kata alat muzik tu najis? Dia ada soalan ni, dia kata betul ke tak alat muzik tu najis? Betul lah. Memang najis. Gitar hak punya tiap ayam. Jadi najis ni kalau kita belajar dalam kitab-kitab fiqh, benda yang keluar daripada kemaluan, darah, nanah. Binatang yang najis dua, anjing babi dalam mazhab Syafi'i. Nampak? Binatang-binatang lain yang mati,
tanpa sembelih, melainkan manusia, haiwan, ikan dengan belalang. Orang lain kalau mati najis. Alat muzik ni kita tak dengar lagi najis. Nampak? Pegang piano kena masuk tangan. Apa? Asal nak bayang ni. Orang mana masuk kaki tu? Nah, kita gigit gerabana lebih tadi. Jadi pelik benda kita tu nanti bukan. Jadi hak salah bukan zat gitu. Bila kita pergi main tu, siapa dah ingat ke semayang bang? Dah ingat kepada perintah Allah. Di situ menjadikan haram. Betulah. Kalau kita kata haram, semua dah tahu benda. Jadi benda orang tinggal. Kalau benda ni tak molek, Allah takkan sediakan kepada kita. Sebab tu kena tengok dua perkara hak manusia suka. Hak manusia suka lah. Muzik dan nyanyian. Muzik ni bunyi-bunyian dan nyanyian. Nampak? Dua ni manusia suka. Nak kata haram tak molek tak boleh. Dalilnya Allah sediakan muzik dan nyanyian di dalam syurga. Dalam mana-mana kita hadis pun dalam bab nikmat syurga ada sebut bahawasanya dalam syurga ada muzik, dalam syurga ada nyanyian. Bermakna dua benda ni benda yang molek. Benda molek saja boleh masuk dalam syurga. Benda tak molek tak boleh masuk dalam syurga. Jadi yang jadi tak molek ni orang yang bawa muzik tu, bukan muzik itu. Orang yang bawa muzik. Nampak? Tengok dia budak-budak dah ikut ke muzik siapa. Siang tengok ke dia layang ke muzik dapat dok sembahyang tak apa jadi bodoh ke ku. Orang mana muzik dengar juga lagu tapi pergi dengar orang ngajar. Boleh kenal hukum sembahyang batas sembahyang ni muzik pagi petang siang malam. Dah dia tak kenal siapa diri dia, kenapa dia dicipta, apakah perintah Allah, apakah tugas sebagai khalifah, tanggungjawab dia dengan anak bini dia, dengan negara, sama-sama jiran sekampung, dia tak erti. Kerana muzik semua. Jadi yang haram, yang salah, yang tak molek ialah manusia yang melayang muzik itu. Dalilnya yang masuk neraka kaki getar ke orang? Yang masuk neraka kaki derang ke orang? Tak ada lah mana-mana lagi jumpa di padang mahsyar jujur piano nak masuk neraka. Mereka katanya dah mana ni? Piano, derang, gitar masuk neraka. Piano kata, dok mayang. Yang masuk neraka siapa? Orang yang main muzik. Jadi dia tak kena kendalikan muzik, dia masuk neraka. Nampak? Adakah dia boleh salahkan muzik? Jauh. Nampak? Salahkan diri dia. Sebab tu kalau kita ni ada basic ni mana kita ada asas, kita boleh jadi siapa saja, melainkan benda yang haram dengan totok. Batu orang dah ada basic agama, tak ada masalah. Dia menjadi penghibur, dia ada landasan dan sempadan. Dia menjadi pemuzik dia adalah bukan untuk melalaikan manusia. Nampak? Jadi yang salah, yang najis ialah akhlak manusia yang kotor, perbuatan manusia yang tidak molek. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Ya. Ada soalan dia tanya kita dah. Kami saya kan najis. Tak penuh kotak kita dalam jambak. Malu. Tahu dalam tertawa. Bagi tampuk tak kan. Kita nak kemah. Kemah sikit kan. Okey. Jadi bisa dia pula. Tadi jumpa belakang tu. Dia kata lah, dia kata macam dia. Nampak macam ke imam muda gitu. Tunggu orang kata, orang kata. Kita kata tak apa jadi imam muda kali tu nanti sabuk. Kita tengok nak cerita lama ni. Mula-mula cari imam muda tengok lama sikit macam Nepal. Itulah bagi sikit. Okey. Jadi kita teruskan dengan soalan kelima Ustaz. Ni pelik sikit lah. Kita baca tadi 2-3 kali kita baca Ustaz. Soalan dia berbunyi, hari itu saya bawa kereta melalui highway LPT. Saya tembur laju sebab tak ada orang masa tu. Meter kereta saya 180 km per jam.
Tiba-tiba ustaz potong saya berdesuk macam pesik. Bawah sekali. Jadi soalan dia, berapa meter kereta? Bawah sekali. Hari itu, sekali lagi saya ulang. Hari itu saya bawa kereta saya melalui highway LPT. Saya tempur laju sebab tak ada orang masa tu. Meter kereta saya 180 km per jam. Tiba-tiba ustaz potong berdesuk macam pesik. Jadi soalan dia, berapa meter kereta ustaz masa potong kereta saya? Dia nak mampu aku ni. Dia ni sebut soalan ni. Nak jawab mana kan? Dia lari 180, kita potong lagi. Berapa meter ustaz? Meter saya tu. Cuma dah kali tak ada orang. Jadi orang kabur duk kena sama ekor. Nah, kakak siapa surat. Jadi orang tu start gini. Tank lampu tinggi lari lebih pada 180. Dah kena sama. Jadi dah 300 dia pergi dia. Baik kita wis sejik. Nah, kita pun tak ada orang. Nah, buka lampu 203, 204. Kalau ada orang baru 400. Saya pun dia ingat dia laju dah sebab tu. Jadi tak ada orang tak boleh. Tak ada orang sekali. Sebab kalau satu kita kena surat 141. Baru ni kena 81 km sejam. Kerana di situ 70. Ada rambut. Ada rambut muka pula ni. Dia tengok dari jauh. Kata, mana aku yang jadi dah handsome gini. Situ 70 lagi 800. Lalas 200 tak kena. Jadi yang 200, 204 tak kena. Tapi jangan kepul kerja-kerja. Kalau dia ada mari buat senyap dah lah. Kena laju lah mana dia Zat? Sekejap je. Sekejap je. Daripada KL Terengganu je. LPG. Ada soalan tu, boleh Ustaz. Tapi Subaru kita slow je. Ajaran biasa je. Nak soalan seterusnya tak? Boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Hari tu saya dengar dalam YouTube. YouTube Ustaz kata kalau isteri solehah akan nyanyi dan hiburkan hati suami di rumah. Saya ulangi. Hari tu saya dengar dalam YouTube Ustaz kata kalau isteri yang solehah akan menyanyi dan hiburkan hati suami di rumah. Dah kalau suara isteri dok sedap, kena nyanyi juga ke? Tu memang ada kita kata dulu. Ya sebenarnya bukan yang wajib suami isteri itu menyanyi, tapi wajib maknanya menghibur suami. Sama ada hibur tu dengan senyum, hibur tu dengan menyanyi, hibur tu dengan kalau orang dulu dia bersyair. Dia bersyair. Suami nak tidur tu dia baca syair, baca gurindam, baca sajak. Ni cerita dulu-dulu lah. Mana cara beginilah mana mengeratkan hubungan antara suami isteri, kasih sayang. Sebab kita duk dengar lagu kalau mana orang puan lain hebat mana pun suara dia. Dia bukan penghibur kita. Penghibur kita isteri kita. Dia yang masuk baju kita, dia yang beranak anak kita,
Dia yang sedia makanan kita, yang sapu pakaian kita, dia rumah kita, dia sapu, dia bersih apa semua. Itulah penghibur nombor satu. Nah, jadi dia tanya dah, kalau isteri suara dah sedap, kena nyanyi juga. Tak ada masalah. Suami bukan nak suara sedap. Kalau suami nak suara sedap, dia suruh orang lain nyanyi. Nah, dia beli CD, dia dengar. Tapi dia nak dengar suara isteri dia. Nah, bukan nak suara sedap, nak suara nyanyi. Kerana nyanyi kadang-kadang isteri nyanyi, kita rasa seronok. Walaupun tak sedap, tapi suka tak? Suka. Kita nak tidur, dia duduk atas kepala katil, nak belah-belah peraya pula hidung kita. Dia pun nyanyi, 4 belang melintang jalur. Dia tak sedap pun. Jadi tak sedap pun bini kita. Tak comel pun bini kita. Kalau sedap bini orang, nak orang. Nah, jadi kalau suami ni, kita perempuan bila kahwin, kita ni adalah maknanya penghibur dia, sama ada dengan senyuman atau gaya jalan kita. Isteri dia jalan ni, suami terhibur tak tengok. Tak cakap ni. Dia tengok isteri dia jalan, lembek lutut tadi tak. Memang MC gitu, tak pergi kerja. Itu isteri yang pandai. Nah, tapi tapi biasanya tak pandai. Dia jalan luar, kalau dia masuk jabat, baru dia jaga rakok, catwalk. Gini kaki jabat depan suami ni, elephant walk. Jadi diri seorang perempuan, diri seorang isteri adalah hiburan daripada ujung rambut sampai ke ujung kaki. Hiburan suami dia. Suami dia suruh cakap, biarlah cakap itu menghiburkan suami. Suami suruh menyanyi pun nyanyian itu menghiburkan suami. Nah, bahkan apa benda yang dia buat, dia akan menggembirakan suami. Biar suara tak sedap pun, tapi isteri kita yang mengeluarkan suara. Bila isteri kita, maka dialah yang paling terbaik di dalam alam ini. Kerana kita suami dia.